Apa hal? Pagi-pagi dah terpacak depan rumah Atuk ni. Kacau je orang nak tidur. Atuk tak ingat ke? Ingat apa? Alah, dah lupalah tu. 合掌向前推，吐气。1、2、Seronoknya diorang bersenam. Jom. Opa, kita buat juga. Atuk pun ada. Korang je lah pergi. Jom, Ipin. Tunggu aku. Hai, Opa. Hai. Sini. Korang berdua tak ikut sama? Tunggu aiskrim ini habis. Tunggu aiskrim habis. Orang pun dah habis senam. 重复3次。1、2、3、Yang tua-tua tu, jangan lebih-lebih. Nanti terkehil pinggang. Udah, mari senam sama-sama. Kenapa, Atom? Seluar awak koyak. Baru beli sudah koyak. Mana koyak? Larat aku. Dah bersenam ni, sihat rasa badan. Ini macam kalau hari-hari mesti mau senam robik. Nanti ini pinggang boleh kurus. Aku rasa aku dah kurus lah. Bolehlah kau makan banyak-banyak lepas ni. Kan? Tahu tak apa? Waduh, nanti kamu gemuk lagi. Kenapa korang bersenam ni? Suka-suka. Bersenam untuk kesihatan badan kita. Tak ajak kita orang pun. Adalah Tok ajak semalam. Aku lupa. Kau ni jangan marah. Nanti ada acara sukan besar-besaran di kampung kita. Ya ke tu? Siapa nak ikut? Nak. Tapi untuk apa? Untuk memilih bakat sukan kanak-kanak. Manalah tahu esok-esok boleh mewakili negara. Oh, jadi kita bolehlah tunjuk bakat kita main bola. Ya, main badminton. Aku nak lumba basikal. Saya mau lawan Bantul! Bantul bukan sukan. Alah, tak seronoklah. Boleh, bisa aja. Bagus kok. Korang nak masuk acara apa? Rahasia. Sibuk saja. Semangat macam ni lah yang Atuk suka. Acara tu bulan depan. Banyak masa untuk korang berlatih. Sampai masanya, kita pergi ramai-ramai. Atuk bawa. Cepatlah tu, pergi siap. Kita orang dah tak sabar ni. Betul. Atuk. Pergi baliklah. Kenapa pula?
Acara tu besok, bukan hari ni. Sabar. Ayam je. Aku menang! Yeay! Hai, cepat balik. Kata ada acara sukan. Besok, bukan hari ni. Betul-betul kita orang salah hari. Bersemangat sangat. Sampai lupa hari. Tak apa-apa. Hari ni, kita orang boleh berlatih untuk esok. Betul-betul. Jom. Tunggu aku. Mata mana taruh? Minta maaf, Uncle. Kau tak apa-apa, Atong? Mana itu sayur? Ada. Upin, ambilkan bakul tu. Baik, Opa. Tadi Wah ada pergi itu pusat promosi kesihatan komuniti. Wah, ramai orang Satu kampung datang. Udah kenapa tak datang? Aku dah pergi hari tu. Diorang berkempen pasal amalan gaya hidup sihat, kan? Banyak butut. Uncle. Hah? Nah, Uncle suka makan sayur je. Uncle suka makan semua. Sayur, daging, ayam, ikan. Semualah. Makan ikut itu suku-suku separuh. Baru badan sehat. Apa tu? Tak tahu tak apa. Lain hari boleh cerita. Udah, dia ada kasih tahu. Mesti makan masakan sehat dan senam selalu. Wah suka? Macam Wah selalu buat, Ma. Eleh, aku tengok kau baru sekali je bersenam. Mana? Saya hari-hari ada kayu ini basikal. Ini satu senaman, Ma. Nanti kita punya badan jadi cegas. Kuat. Dan sehat. Itu penyakit semua tak datang loh. Bagus tu, Atong. Kita kena tanamkan kesedaran pentingnya menjaga dan meningkatkan kesihatan. Kau ada buat pemeriksaan kesihatan? Halo? Okey. Wah, balik dulu Takut jumpa doktor lah tu. Jom. Ipin, kau perasan tak? Macam ada yang tak kena. Lah, aku rasa macam senyap sangat. Apa yang tak kena Upin! Ipin! Hai, akak dah balik. Tanyalah. Akak pergi mana? Akak pergi mana? Akak pergi Pusat Promosi Kesihatan Komuniti. Tanyalah. Akak buat apa kat sana? Akak buat apa kat sana? Akak terpilih jadi fasilitator. Sebagai fasilitator, akak akan buat promosi kesihatan yang terancang untuk membina pengetahuan dan kemahiran gaya hidup sihat dan bergerak aktif di kalangan masyarakat. Bergerak aktif? Ya, bergerak aktif dengan melakukan aktiviti fizikal seperti menaiki tangga, menyapu, mop lantai, mengemas rumah,
dan berkebun. Ini semua menggunakan otot-otot utama yang mampu membakar kalori berlebihan dalam tubuh. Kita mula sekarang. Cukup stamina. Ini belum buat senam aerobik, berjoging dan berlari. Opa, nak pergi mana? Nak pergi klinik kesihatan. Opa! Kenapa? Opa sakit ke? Tak adalah. Orang pergi klinik tak semestinya sakit. Datuk, buat apa nak pergi? Opa nak buat pemeriksaan kesihatan. Nah. Orang yang dah berumur macam Opa ni memang digalakkan. Walaupun tak sakit? Iya, sekurang-kurangnya sekali setahun. Faham? Kau berdua pergi siap. Mari ke Opa. Boleh buat pemeriksaan sekali. Apa? Dia kena cucuk. Lagipun kita orang kan kecil lagi. Kecil? Besar? Tua muda ke? Tetap kena buat pemeriksaan kesihatan. Faham? Lagi satu. Tak ada siapa nak cucuk kau kalau kau sihat. Dah, cepat siap. Sakitnya. Ipin. 145 bilik 1. Agaknya inilah semua yang Opa nak suruh doktor periksa. Agaknya lah untuk orang-orang tua. Kita tak payah kot sebab kita kecil lagi. Amalan gaya hidup sihat. Aktiviti fizikal. Menaiki tangga, menyapu, mengemas rumah, berkebun, senaman, berlari, berbasikal. Ini semua hari-hari kita buat. Jadi, kita dah amalkan gaya hidup sihatlah. Ya. Oh? Alang. Ataupun buat pemeriksaan kesihatan? Macam mana? Mestilah sihat. Tak ada sakit apa pun. Aku kan bergerak aktif. Berkebun, kayuh basikal. Itu kan semua senaman. Senaman tu bagus. Tapi pemakanan pun kena dijaga. Atuk, kandungan gula dalam darah agak tinggi. Alah, tinggi sikit je. Sebab itulah kena jaga dari sekarang. Jangan sampai tinggi banyak. Ingat ya, Tok. Kurangkan gula. Maniskan senyuman. Opa, boleh masuk? Nak ikut. Alah. Kan betul-betul. Korang pun pergilah klinik kesihatan tu. Perkhidmatan dia tip-top. Kenapa tu? Ini semua sebab Wesan. 2, 3 manggis. Kenapa nangis? Kenapa nangis?
badan aku. Berat badan aku dah sama dengan Ihsan. Tengok. Itulah kau. Ikut Ihsan makan nasi banyak-banyak buat apa? Sepatutnya makan ayam goreng aku banyak-banyak. Barulah segak macam aku. Mak, Aku gurau je. Selok-eloknya makanlah makanan seimbang. Lebihkan sayur dan buah-buahan. dan jangan lupa bersenam. Betul-betul-betul. Mari amalkan gaya hidup sihat dengan makan makanan yang berkhasiat. Baru tubuh badan sihat. Suku-suku separuh. Suku pertama, Ada nasi roti mie ciri. Suku kedua. Ikan, daging, ayam, kekacang. separuh